Hampir setiap bulan, saya terima mesej dari individu yang terjebak dengan skam jual beli emas online yang semakin berleluasa. Dalam video ini, saya ingin kongsikan 4 tips untuk mengelakkan anda ditipu dalam urus niaga jual beli emas secara online. Yang pertama, pastikan anda beli emas daripada platform atau syarikat yang sah, berlesen dan ada reputasi kukuh. Jangan mudah terpedaya dengan iklan di media sosial yang menjanjikan harga terlalu murah yang jauh di bawah pasaran. Ingat, jika ia nampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, besar kemungkinan memang satu penipuan. Kedua, minta dokumen lengkap setiap kali belian. Sama ada gold bar atau emas perhiasan, pastikan ada risit rasmi dan sijil ketulinan. Ini bukan sahaja untuk mengelakkan emas palsu, tetapi juga penting apabila anda ingin menjual semula emas nanti. Ketiga, jangan terus transfer duit ke akaun peribadi individu yang tidak dikenali. Sebaliknya, bayar terus ke akaun syarikat. Syarikat seperti Public Gold, penyimpan emas membeli emas terus dengan Public Gold bukannya melalui dealer. Tugas seorang dealer adalah pemudah cara membantu penyimpan emas dalam urusan jual dan beli serta berkongsi ilmu kewangan dan emas. Dan akhir sekali, jangan terpedaya dengan screenshot keuntungan orang lain. Banyak scammer menggunakan testimoni palsu untuk meyakinkan mangsa. Tumpukan kepada fakta, bukan pada emosi. Dalam dunia digital hari ini, sangat mudah sebenarnya untuk terjerat dengan penipuan apabila kita tidak berhati-hati. Jadi belilah emas dengan ilmu daripada pihak yang betul supaya simpanan emas anda benar-benar selamat, bukan jadi punca kerugian. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.